Tukang makan untuk hari ni. So hari ni sekarang ni kita ada di Gamuda Garden. Nama dia pelik sikit tau. So kita nak pergi tengok. Aku nak tunjukkan korang satu kawasan ni dulu. Lepas tu kita nak test tengok kanan dia macam mana. So jom. Kerik. Okay. So kedai ni berada di dalam area Gamuda Garden dekat kalau kau nak masuk ke Gamuda Garden, dia punya lake tu kat bahagian depan tu. Ni korang akan nampak ni tempat cantik dia. Kedai ni kat mana? Kalau bahagian tengah ni korang masuk, kalau parking belah depan ni tu boleh. Parking bawah macam aku tadi pun boleh. Dia kat betul-betul tepi Zeus. Tengok kedai dia, Lamb. Kedai diorang ni dah lama dah buka tau sebenarnya. Dia memang tempat dia memang nampak unik, very aesthetic wise lah. Untuk order aku bagilah dia orang yang order lah. Aku cuma duduk relax santai nak tunggu makan je. Punya lama aku tak buat video makan kan. So hari ni aku nak try. Yang mana satu aku nak try ni, ya Allah Akbar. So aku nak try dia punya mala chicken dulu Kau tengok, nampak rupa dia. Dia punya mala chicken dia tu very, kata nampak dia punya char grill dia tu kan. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Sekejap. Dia punya dia kata mala, tapi dia tak terlalu pedas tau. Mala dia tu tak ada sampai rasa macam pedas sampai atas kepala. Nak rasa dia punya creamy. Meow. Sorry. Creamy mushroom pasta. Ya Allah. Tu dia. Kau tengok. Rupa dia. Ini creamy mushroom pasta. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, tadi aku kata ayam dia tak apa pedas, tapi rupanya mala tu, tengok ni, dia letak serbuk mala tu dalam creamy mushroom tu, dan sos creamy dia ni sangat lekat. Tengok macam mana melekat bibir ni. Betul lah weh, ni memang wajib korang try. Aku nak makan banyak lepas ni. Jadi aku nak rasa ni pula. Yang ni normal creamy Yang ni mala ke creamy? Mala ke? Maksudnya ni mala ke? Tapi yang aku nak try smoke duck. Ni smoke duck pula apa? Smoke lamb. Selalu kita makan smoke duck kan, orang makan kan. Tapi macam kau pergi mana-mana pun boleh dapat smoke duck. Tapi smoke lamb ni satu benda yang rare. Oleh sebab kedai ni memang dia punya specialty dia kambing. So kau boleh tengok macam ni. Oh, nice. So kau boleh rasa dia punya macam dia punya saltiness tu tak strong sangat. Macam setengah smoke duck. Dia akan rasa macam terlalu masin tau. Jadi kau rasa dia punya herb sikit. Tapi herb dia tak panas, tak rasa hot, tak rasa pedas. Dia cuma rasa slight tiny herb dengan juga a bit of saltiness dari tu. Lepas tu bila campur dengan dia punya mala pasta ni, dia buat jadi lagi kick. Tapi kalau tadi aku kata combination mala pasta ayam dengan kambing, aku rasa aku tarik balik lah. Aku kata combination creamy mala pasta ni sedap lagi dengan smoke duck. Sebab smoke duck tu dia punya herb dia, rasa herb dia dan rasa salt dia tu, rasa garam dia tu tak terlalu kuat tapi tak overpower, tapi memang sangat-sangat complement dengan pasta tu. Dah. And then sambung lagi untuk pasta. Ini aku nak ambil dia punya lamb bolognese. Selalu kau dengar bolognese orang jarang buat lamb kan, kambing. Orang buat daging, orang buat ayam je lah kan. Orang takut rasa dia overpower setengah. Mungkin setengah chef dia tak pandai nak gubah rasa kambing tu, takut terlalu overpower sos tomato tu. Tapi yang ni kita nak try ni Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Rasa lamb tu tak terlalu strong. Jadi kalau kata korang takut macam alah rasa kambing lah nanti korang nak makan pasta, no, you don't get that here. Sangat sesuai untuk kanak-kanak. Kalau korang nak ajar anak-anak korang makan kambing dan dia peminat pasta, this is something yang korang wajib try. Okay? Aku geram ni tau. Sebab apa? Jadi lamb bites ni
salah satu signature dia orang kalau dia orang pergi buat dekat event. So kalau siapa yang kenal lamb ni, dia selalu pergi masuk-masuk event. Dan dia even dekat kenduri kahwin pun dia ada. So lamb bite ni salah satu benda yang korang boleh order kat dia orang. Dan aku pernah rasa kat satu kenduri memang sangat-sangat sedap tu yang aku nak datang juga tu. Dia dah potong kecil-kecil dan dia dah cover dengan brown sauce kat sini. Aku nampak ni. Bismillah ni. Lembut tu. Memang betul New Zealand lamb tu. Dia tak tipu. Kalau korang tengok setengah kedai dia boleh jual lamb, dia kata lamb, tapi harga murah gila. Lepas tu bila kau makan kau rasa liat. Tapi yang ni tak tu. Yang ni memang betul-betul lamb New Zealand sebenar. Original 100% New Zealand lamb. Memang sangat-sangat lembut. Okay, ini salah satu specialty kat sini. Kalau korang korang pergi cari air, selalu dia akan bagi macam soda drink biasa brand-brand. Yalah, normal brand lah. Kat sini ada satu soda yang bottomless, iaitu berry soda. Aku tak tahu nama penuh dia apa tadi lah waktu order. Waktu order tu. Tapi rasa dia bukan just macam kau minum cordial berry. No. This is like berry pulp pun nampak dalam ni. Dia punya apa? Yang betul-betul berry dia tu lah kan. Dia crush dalam ni. Dan ini adalah bottomless kat sini. Order lah korang banyak mana pun. Ya Allah, sedap. Sangat-sangat refreshing. Kalau kata korang lalu belah sini, korang minum ni saja pun cukup lah. Tak gaduh lah. So jom. Aku dah memang tak sabar gila ni. Sebab brown sauce dia tu memang nampak terpadu kan. So sebelum pada tu, mari kita rasa dulu dia punya mashed potato. Ini mashed potato dia. Bismillah ni. Okay, mashed potato dia creamy, elok. Tapi dia tak adalah macam certain mashed potato yang rasa cheesy ke apa, tak ada. Dia just rasa milky sikit. And then lamb dia, salad tak ada pia. Salad dia tu, dia bagi ni lah. Mungkin dia letak balsam vinegar, tak pun macam ada vinaigrette kat sini. Jadi macam sour tangy punya apa dressing. Okay, ini adalah grill lamb dia. Dia memang terkenal dengan lamb kat sini, jadi maka Alkisah ni wajib lah korang try grill lamb dia. Kita try tanpa sos dulu. Nak rasa dia punya marination dia tu lembut tu. Dan dia actually taklah nipis. Tapi tengok isi je semua. Okay, in terms of marination, untuk lamb chop ni, dia tak heavy sangat. Korang still boleh rasa daging kambing tu. Maybe dia ada sedikit mixed herb dan black pepper sikit. Dia tak ada strong flavor macam korang makan smoked lamb tadi. Kalau macam aku makan smoked lamb tadi, rasa memang sedap. Dia punya herb dia pun semua. Tapi again, smoked lamb ni adalah yang lamb yang korang salai, lepas tu dia dah cured kan, dia dah macam simpan dia. Okay. So yang ni dia just perak masak. Sos dia dah. Sos dia sama dengan lamb bite tadi. Tadi lamb bite dia potong semua kambing kecil-kecil, dia tuang sos, dia gaul sekali. Itu untuk betul-betul nak cepat-cepat makan. Tapi yang ni memang ya Allah. Okay. Sos dia korang kena minta lebih. Sebab sedap. Dia bukan not just simple brown sauce, tapi ada more like black pepper sauce yang memang sangat creamy, sangat thick. Kau tengok aku tuang Nampak tu? Tu betapa thicknya, betapa tebalnya sos tu. Okay, seterusnya. Ni aku tunjuk macam ni lah. Ini dia punya bagel dia. Special. One of the specialty dia. Jalapeno cheesy bagel kat atas. Crunchy. Very crunchy. Kat sini ada lamb kat dalam ni. Dengan special sauce dia. Weh, ni apa lah sos dia? Sos hijau lah.
Macam pesto sauce ke apa? Betul. Dia guna smoke duck lah ni. Smoke lamb dengan very macam pesto sauce tapi dia slightly spicy. Jadi memang tak boleh guna tangan sorry lah. Kalau orang tengok sini malu aku tapi guna tangan je ni. Sorry guys, bismillah ni, gerah. Okay. Tekstur bagel dia crunchy bahagian atas, especially bahagian yang cheese dengan jalapeno tu. Dan juga outer casing luar ni. Tapi bahagian dalam tu tekstur untuk bagel tu bukan macam roti biasa, dia a bit chewy sikit. Lepas tu bila dia campur dengan smoke lamb tu, korang boleh rasa, kalau aku kata tadi kan, smoke lamb kan dia ada macam salt dengan mixed herb sikit. Lepas tu dia pula dengan pesto sauce yang a bit spicy serta dengan salad yang sangat crunchy ni, dia bagi satu macam experience yang very very unique. Yelah, selalu korang makan pun bagel yang bagel murah je kan, dengan letak apa creamy sauce apa tu kan. Ini different. Honestly serious guys, aku memang gila-gila betul lah. Tergila-gila dengan mala smoke lamb je ni. Korang tengok sos dia memang pedas. Mala dia tu tak pedas macam pedas melesing ke apa tak. Ni dia, bagi aku ni very, dia dah very dah Malaysian kan mala dia punya taste flavor sesuai untuk semua tekak, tak kira bangsa. Okay, next round. Aku rasa macam tak kena pula sebab dia menu dia ada banyak yang ada nasi juga. So sebagai orang Malaysia sejati aku tiba nasi. Ini lamb dendeng guys, kau nampak? Kita baru je habis raya kan. Ini lamb dendeng. Kau dengar ada tak? Kau rasa kat kampung kau ada orang nak buat dendeng kambing? Tak ada tu. Ini dendeng kambing New Zealand yang lembut, kau-kau weh. So aku nak rasa dulu lah. Sebelum tu aku nak review nasi putih. Nasi putih dah so okay. Okay, boleh review. Sebab dia guna beras basmati dan tak dry setengah yang kedai nasi kan, korang ada menu-menu western ni, kadang-kadang nasi dia terlalu dry. Yang ni nasi dia tak dry. Nasi dia macam ada flavor macam aromatik, ada macam dia ada letak minyak sapi ke apa? Nasi dia letak minyak sapi dia wangi, butter Okay, dia tak butter, bukan minyak sapi. Now dendeng time. Ni ada lemak sikit so Sedap kena dengan butter rice ni. Lepas tu pula dengan dendeng ni. Dendeng ni lebih sedap pada bini aku buat dendeng tu. Dendeng kambing ni. Siapa bini tak dengar? Kalau dia tengok video ni mampu. Dia habis jatuh dah dia. Aku tak boleh lah. Aku ni tadi kenyang dengan pasta tapi tak boleh hari ni. This is nice. Ini nice. Kalau kau tak makan nasi nak tahan lunch, ambil ni. Terus daging kambing ni memang lembut dah sebab dia guna New Zealand lamb. Aku dah ulang 50 kali yang benda tu. Next, dia punya rempah dia tu. Okay, untuk orang yang takut pedas, jangan risau. Dia tak pedas. Untuk orang yang takut terlalu manis, no. Dia tak terlalu manis. So, what happen is that dendeng dia rasa just nice. Okay? Kau boleh rasa dia punya gabungan rempah, bawang, halia, apa semua tu. Dan biarpun dia ada korang nampak, aku boleh nampak setuju dah. Adalah nampak macam bites ketulan cili kat sini, tapi dia bukan ketulan cili mala ke apa ke. So, bila kata korang ambilkan nasi ni, tak ada langsung korang rasa macam tercungap-cungap pedas, no. Kalau mala creamy mushroom tadi dengan smoked lamb tu mungkin orang yang tak tahan pedas tak boleh makan. Okay, tapi this one, this is the best untuk makan tengah hari nasi dengan kopok ni besar. Rangut tu. Kopok ni mana dia dapat aku nak tanya adik ni, dia belikan lah. Sebab dia besar tapi tak keras.
Boleh buat ASMR makan. Kokoh. Kat sini pun ada orang lain tengah makan. Korang tengok je aku tengah kunyah kau-kau. So, all in all, aku nak sambung ambil makankan benda ni. Aku boleh kata, kalau korang tak datang makan sini, korang rugi. Memang rugi gila. Okay? Sebab kualiti makanan dia tu memang sangat-sangat presentation wise dia cantik. Tempat dia simple, santai, chill je. Kalau korang datang kat sini, area Gamuda ni, katalah lepas korang dah pergi main Luis ke, pergi dia punya water park tu kan, ambil bucket splash tu kat Gamuda Garden tu, datang sini makan lamb ni pula. Parking bawah ni free je, tak kena bayar. So kita dah kenyang sangat-sangat dah. Alhamdulillah. So kalau korang datang kan, korang kena wajib ni kedai untuk peminat kambing, memang wajib datang dekat lamb ni. Kalau kata kau tak minat kambing pun, tadi yang kau tengok kan ada mala dia tu, aku memang gila betul lah dengan mala dia tu. Mala pasta tu kan, creamy dan dia pedas, tapi bukannya pedas sampai orang kata panas gatal kepala ke apa, tak ada. Dia just nice. Dia So daging raya guys, thank you very much for watching. Aku lama gila tak buat, sorry lah kalau video aku macam ni kan, lama gila tak buat video konten makan macam ni. And juga sebelum aku terlupa, aku letak siap dia punya address, number phone ke apa kat bawah tu. Kau boleh check out dia punya IG, dia punya kau nak call booking ke apa semua dia tu. Hello, thank you very much.